Assalamualaikum, selamat pagi. Dah oiling apa pagi ni? Mami hari ni oiling rice above. Sebelum tu oiling Bella dengan Ariana sebelum dia pergi sekolah. Mami pun oiling juga Bella. Sebelum ni Mami oiling, kalau yang siapa tengok post sebelum ni kan, Mami oiling dia Tiff dengan apa satu lagi nak bagi dia ceria-ceria tu, Peace and Coming. Tapi ada drama bila sampai sekolah dia nangis. So Mami baca dekat support group, siapa yang join, siapa yang geng-geng minyak ni kan, kita ada support group kan. Dalam support group share, dia guna Bella dengan Tranquil untuk anak-anak hilangkan drama, kurangkan drama anak-anak ni kan. So Alhamdulillah minggu ni Mami tukar minyak, pakai Bella and Tranquil. Tak ada drama, Alhamdulillah. Syukur sangat tengok dia happy sangat pergi sekolah. Mami pun bersenang lenang lah melepaskan anak pergi sekolah. Hari ni nak siapkan ni, nak combine sunflower ke ni, daisy kot. So nak siapkan tadi. So sambil kita siapkan ni, kita nak cerita sikit pasal minyak dan anak-anak juga. Ariana dia jadi macam rashes dekat tangan dia ni tau, kat atas tapak tangan ni. Boleh jadi sikit. Dia balik sekolah je Mami tengok, ada bintik-bintik lah budak ni. Allergic apa? Mami tukar susu juga. So reaction susu juga. Lepas tu balik tu Mami sapu seedling lotion. Mami sapu tu. Lepas tu okey, tak apa. Esok tu Mami tengok makin banyak makin naik. Makin naik kat tempat, dia makin naik atas lah kan. Lepas tu Mami tukar seedling tender touch. Kan bagus kan. Seedling kan ada lavender. Mami tukar pakai tender touch. Lepas tu Mami layer dengan wild lavender kan. Lavender kan good for skin kan. So Mami tukar pergi wild lavender. Pun tak okey, nampak makin naik. Apa tak kena ni? Mami stop semua shower gel, lotion apa, seedling lotion pun Mami stop. Mami pakai wild lavender pun tak okey. Rose ointment pun tak okey. Apa tak kena ni? Lepas tu sampai Mami cakap alamak, macam nak kena pergi klinik je ni kan. Sebab makin banyak tau. Lepas tu petang semalam nampak dia dah start garu-garuan. Alamak, Mami geram sangat. Mami mandi dia, gosok-gosok kat mana yang kena tu kan. Tahu Mami buat apa? Mami ambil Melrose. Melrose tau, Melrose. Mula campur V6. Takut dia panas kan. Tapi nampak dia relax je. Bila nampak dia relax lah, Mami knit tau. Kat tempat yang ada bintik-bintik, yang ada potential nak naik tu kan, semua Mami knit semua dekat tangan, dekat badan, kat mana yang affected kan. Kat kaki-kaki yang nampak dia menggaru tu kan. Lepas tu nampak dia stop garu tau. Dia stop garu, dia relax je. Lepas tu dia tidur petang tu. Sambil dia tidur tu Mami jenguk. Bila Mami jenguk kan, Alhamdulillah dia punya bintik-bintik yang kita nampak timbul berbintik tu kan, dah surut, dah kecut. Ya Allah, punyalah Mami susah hati sampai nak kena rasa macam alah, nak pergi klinik kan. Alhamdulillah lah. Melrose sangat membantu. Betul lah kan. Macam hari tu kan, anak buah jadi macam kayap dekat perut dia, dekat pusat tau. Mami cepat-cepat ambil Melrose, bagi dia, suruh dia pergi mandi. Lepas mandi Mami letak Melrose tu. Petang tu dia kata kecut. Dia nak balik rumah dia, Mami bekalkan dia Melrose. Ya Allah, pasal pula tak teringat nak sapu Melrose awal-awal.
Ya Allah, ya Tuhan. So pagi ni sebelum dia pergi sekolah, lepas dia mandi tu, sebelum pakai baju tu, Mami sapukan dia Meros dulu. Dia tengok gaya dia tak pijar, tak panas dengan dia. So okey, Mami lomok. Orang paling kata lomok kan. Mami lomok dia dengan Meros pagi ni. So kita tengok balik sekolah sekejap lagi, tengok macam mana. Nanti Mami share gambar macam biasa, okey? So itu saja nak share pagi ni. Assalamualaikum. Bye.